Assalamualaikum. Hak mak janji maring kita buat sate. Hari ni kita buat kuah kacang. Senang je kuah kacang ni. Ada banyak-banyak ursi juga. Tapi ni cara biasa mak buat lah. Mula-mula sekali kita sangai dulu kacang tu. Paksa bersih-bersih, lepas tu goreng. Nak goreng dengan ada minyak boleh, tak ada minyak pun boleh. Ikutlah suka hati. Mak goreng dulu, lepas tu bila kering tu mak bubuh minyak sikit. Suruh deras sikit. Api jangan kuat, goreng slow-slow. Jangan terlalu hangit jadi pahit pula. Kalau dok masak dia jadi macam rasa maung gitu, dok apa sedap kok. Ni antara bahan-bahan dia. Bawang merah, bawang putih, halia. Kita blend. Blend macam kita nak gula gitulah. Blend tak banyak sangatlah bawang-bawang ni. Lepas kita blend tu, kacang ni boleh siapa nak tumbuk ke, nak blend kering pun boleh. Mak blend kering je. Kalau suka kasar, buat kasar-kasar sikit. Ikut juga cita rasa masing-masing. Mula-mula kita tumis dulu. Mak nak tumis dulu kuah kacang ni. Tumis dulu bubuh minyak. Lepas tu ni mak tumis lada kisar ni lah, cili boh ni. Tumis dulu 2 sendok cili boh. Kalau nak bubuh benda tu lada kering pun boleh. Tapi kalau kuah kacang ni mak tidak suka buat pedas-pedas sangat. Pedas sikit-sikit je sebab anak-anak kan nak makan juga. Lepas tu kita bubuh lah serai dua batang tu, kita katak-katak. Bila garing dah lada tu, kita bubuh lah bawang hak kita blend tu. Masak dulu, biar dia pecah minyak, biar dia kering sikit lah. Benda ni bawang-bawang tu, biar tak mau jadi ada rasa maung bawang tu. Sambil tu bolehlah letak nisang. Ni asam keping. Kalau tak mau buat asam keping, boleh ganti juga dengan asam jawa sikit. Lepas dia masak dah bawang tu, bubuhlah kacang hok kita blend dah tu. Kalau nak blend hancur separuh lagi, nak buat kasar-kasar pun boleh juga. Masak kuah kacang ni mak suka masak lama sikit biar dia serak semua rempah-rempah tu dalam kacang tu. Kering, tambah air sikit. Ada orang dia letak biskut Maggi lah, apalah nak suruh pekat kan. Boleh nak bubuh, tapi mak tidak suka bubuh tu. Mak bubuh kacang saja je. Tu mak tambah santan. Ada orang tak bubuh juga santan kan, dia nak suka tahan lama. Tapi kalau bubuh santan ni dia jadi lagi pekat, lemak, berkrim. Dia suka iramai. Pas bubuh lah garam sikit, jangan banyak-banyak sangat garam. Dia kalau kuah kacang ni nak kena ada hala-hala kemanis-manis sikit. Gitu. Masak sampailah pecah minyak. Sampai dia rasa sedap lah. Boleh buat cicah makan dengan nasi kapik ke, makan dengan sate, nak makan dengan rojok ayam pun boleh. Buat pecah-pecah lah buah-buah. Dia sayur-sayur tu pun boleh. Kuah kacang ni sedapnya. Nak raya dah ni. Selamat mencuba.